Pelajar selalu confuse angka bererti untuk sifar banyaknya kosong-kosong kat sini kan. I'm going to call it kosong, okay? So easy for you to understand. Significant figures tu macam ni. Kita nak tahu dia punya ketepatan sesuatu nombor. Maka kalau kamu nampak tu kosong tu kat tengah, bermaksud ini adalah angka bererti tau. So ni ada berapa angka bererti? 1, 2, 3. So we call it 3 angka bererti. Kalau soalan yang kedua, sifar kat belakang tu we usually don't identify as the significant figure. So maka kita akan ambil yang ni dengan ni sahaja. So that's why it is 2 angka bererti. Okay, can you understand? Kalau sifar di tengah, mesti consider as angka bererti. Kalau sifar kat belakang, tak perlu untuk this whole number. Tetapi kalau perpuluhan, yang kosong kat sini ada, kosong kat sini ada. So which one is considered as angka bererti? Sifar di tengah, consider as angka bererti. Sifar kat depan decimal point, tidak. Maka ini ada berapa angka bererti? Ada 3 angka bererti. Boleh faham tak? Can follow? Alright, now we will look at this one. Sifar dekat depan decimal point, bukan. Sifar kat depan 6, 7. Macam mana? Ini pun bukan juga. Whatever perpuluhan, sifar yang kat depan not considered as angka bererti. So we call it 6, 7. 2 angka bererti. 2 significant figures. Okay? This and this. What about 0.6700? What do you think? 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. What's the answer? Okay, kat sini depan decimal point not considered as the angka bererti. Tapi kat belakang, yes. Tapi cikgu yang ni kat belakang tak consider pun because ini bukan perpuluhan. Ini perpuluhan, apa-apa sifar dekat belakang nombor-nombor 6, 7 ni is considered as angka bererti. So kita ada 1, 2, 3, 4. So we have 4 angka bererti kat sini. Tak faham lagi? Nah, ni buku Fast Track Form 3 Cikgu Debbie. Ada nota ringkas, ada soalan lagi. Lepas tu boleh scan QR untuk dapatkan tutorial video Cikgu Debbie mengajar. Boleh tekan beg kuning kalau nak.